faraid tak adil. Ramai cakap macam tu. Tapi bayangkan Allah bagi lelaki lebih sebab dia tanggung beban keluarga. Perempuan, hak dia penuh milik dia, tak ada beban nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam siri Asas Ilmu Pewarisan 101. Jika tuan-puan ingin mengikuti topik-topik lain, jangan lupa ikuti dan subscribe saluran kami di Instagram atau TikTok. Dalam 2 video lepas, kita sudah sama-sama memahami dengan jelas apa itu harta pusaka dan apa maksud sebenar wasiat. Hari ini, kita masuk ke satu topik yang sering membuat orang rasa takut atau terus tak mau dengar, iaitu faraid. Faraid ialah kaedah pembahagian harta pusaka bagi umat Islam yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maknanya, siapa yang menjadi waris, siapa yang berhak menerima dan berapa bahagian masing-masing semuanya bukan ciptaan manusia, tetapi ketentuan Allah Ta'ala. Namun, faraid ni sering disalah faham habis-habisan oleh ramai orang. Ada yang kata, faraid ni menyusahkan keluarga je, faraid itu tak adil langsung, faraid ni punca keluarga bergaduh, berpecah belah. Kesilapan yang paling biasa kita dengar ialah, tak apa, nanti faraid akan selesaikan semuanya. Sedangkan faraid hanya berfungsi selepas harta pusaka dapat diurus dengan betul. Faraid itu tak melantik pentadbir harta pun. Faraid tak settle hutang secara automatik macam magic. Faraid pun tak boleh tenangkan hati waris yang sedang sedih. Tanpa perancangan yang betul-betul rapi, faraid yang sepatutnya sangat adil tu boleh jadi serabut habis, rumit dan akhirnya menyakitkan hati semua pihak. Mungkin ada yang buka video ini nak tahu bagaimana pengiraan dan pembahagian ikut faraid. Mustahil lah kalau nak tunjuk cara kiraan dalam masa 3 minit. Secara jujur, kalau masuk kelas sehari pun untuk terangkan tentang pengiraan faraid, belum tentu tuan boleh faham. Ilmu faraid ni antara ilmu yang akan diangkat paling awal dari muka bumi ni. Sebab itulah pewarisan dah bangunkan aplikasi kalkulator faraid yang senang guna, boleh tahu dengan cepat siapa waris yang berhak dan berapa bahagian dia dapat. Saya amat-amat cadangkan tuan-puan cuba guna sekarang juga. Faraid bukan fardu kifayah. Faraid ialah keadilan Allah untuk memastikan hak semua pihak terpelihara. Tetapi amanah untuk memudahkan proses itu terletak pada kita semasa masih hidup. Bila kita faham apa itu faraid, kita akan sedar bahawa perancangan pewarisan bukan melawan faraid, tetapi membantu faraid berjalan dengan baik. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk membantu anda membuat perancangan pewarisan secara tersusun. Perancangan baik tu bantu faraid menjadi adil dan pastikan harta pusaka tak jadi punca pergaduhan keluarga.